Pernahkah anda melihat seorang pelajar suka memahami peribahasa? Jadi kami perkenalkan Perimatch, iaitu produk pembelajaran yang bertemakan peribahasa. Ia menggabungkan peribahasa dan match. Match bermaksud persaingan, di mana pelajar belajar sambil bersaing dengan secara sihat. Masalah utama yang dikena pasti ialah murid kurang memahami maksud peribahasa dengan tepat, sehingga menjejaskan keputusan keperiksaan mereka. Oleh itu, Perimatch mempunyai 3 objektif utama, iaitu membolehkan murid memahami peribahasa yang lebih kompleks seperti harimau mati meninggalkan belang, membantu murid memilih peribahasa yang tepat dalam situasi harian, serta menggunakan peribahasa dengan betul dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Dari segi pak, sebelum menggunakan Perimatch, pelajar kurang berminat dan keliru. Namun, selepas menggunakannya, mereka menjadi lebih fokus, aktif dan seronok belajar. Kelebihan produk ini terletak pada penggunaan bahan interaktif dan konsep permainan yang menarik, sekaligus meningkatkan minat dan daya ingatan pelajar. Atau cara permainan, pemain perlu memilih pawn masing-masing sebelum bermula. Kedua, pemain perlu memutar roda yang telah disediakan bagi menentukan giliran. Ketiga, pemain lalu membaling dadu dan mula bermain. Pemain yang berhenti di dalam petak yang bertulis draw a card perlu mengambil sama ada kad soalan atau kad nasib. Habis. Selepas menggunakan Perimatch, pelajar menjadi lebih fokus, aktif dan seronok belajar. Dengan bahan interaktif dan konsep permainan, produk ini meningkatkan minat serta daya ingatan pelajar. Selain itu, Perimatch mempunyai potensi pasaran yang tinggi, mudah dipasarkan dan mampu bersaing melalui pendekatan inovatif. Kesimpulannya, Perimatch bukan sekadar permainan, tetapi satu inovasi pembelajaran yang berkesan. Belajar sambil bermain, peribahasa jadi lebih mudah difahami. Sekian, terima kasih.